Korang perasan tak? Makin lama makin susah nak zip seluar atau kain. Itulah tanda-tanda kita dah lama tak berjalan tapi rajin mengunyah. Tak apa guys, kita mulakan brisk walk. Tak payah tunggu lepas raya, lepas kenduri, lepas Monday. Mulakan je sekarang. Brisk walk ni best tau. Bukan brisket ya. Brisk walk jalan laju-laju sikit. Bukan ke dapur je ulang-ulang. Tak mau lenggang kangkung. 20 minit sehari pun cukup dah. Bakar lemak bagi jantung happy, otak pun fresh. Sambil jalan, boleh gosip internal atau pretend dengan podcast. Biar nampak intelek gitu. Tak kira umur, janji ada niat. Dan kasut tak haus. Untuk warga emas, tak payahlah duk jogging, lari atau skipping. Nanti sendi you all menjerit. Jangan salahkan doktor kena beri ubat pula. Ingat, badan kita ni bukan power bank. Kalau tak gerak, dia mati. Jom jalan sebelum zip koyak. Assalamualaikum.